Okay guys, masuk labor room dah. Hari ni dia buat CTG dulu apa dah? Dia buat CTG, cek jalan. CTG cek jalan sebab 2-3 hari kau dia baru start awak sakit awak tengok lah. Pagi ni. Mari yang dia sakit. Lepas tu dia redam mata pati sakit pula. Dia redam mata pati sakit pula sebab dia gerak Anik. Anik memang pukul 7 kan, Anik duduk main game dengan telefon dah. Dia memang tidur lagi, cuma dia bangun pukul 7, gigi kecing. Dia ayak urut sakit sangat-sangat. Dia ayak gitu. Biasa Alon ni cari dia ayak sakit sangat-sangat. Dia ayak sakit lah. Dia ayak gitu tapi dia ayak sakit sangat-sangat. Lepas tu redam mata. Lepas dia bangun pula sakit lah. Urut je. Jadi lepas dia tidur pula, lepas tiga pula dia bangun pula sakit lah. Sama gitu lah. Jadi kata ni ayak lah malangnya memang ajak mari tu. Cuma dia ayak tengok esok kalau sakit lagi bagi nak mari. Jadi tak apa sebab you ni kerah. You ikut siapa? Ikut mama. Dia ni dia bukan lasuk mama tu. Kau kan Dah semangat. dia memang kerah. Nampak lembek tapi semangat. Nampak lembek tapi kerah benda tu. Ada saya tu patah sakit. Mari jumpa doktor. Demam pun nak mati dah. Okay, jadi kita tunggulah. Mungkin ambil masa sikit lah. Duduk dalam tu buat CDG. Apa-apa saya update. Doa lah betul yang baik-baik, okay. And yang mana Fira ada salah apa semua tu tolong maafkan lah, okay. Dari saya sekali tu. Belum. Jadi apa? Sampai di posisi. Ya apa? Okay guys, jadi kita kena tunggu konten ni kesambung. Nanti dia nak beranak lah. Okay, boleh balik. Dia nak begok lah ni. Okay, good night. Ngatuk mata dah. Ikut balik. 2 hari selepas tu, okay, ni nak pergi kecemasan lagi. Kita orang berdua je nak pergi check dulu sebab turun tanda dah. Terlalu lagi lah guys. Baby main-main lah. Okay, Dia tak serius. guys, jadi ni kali yang ketiga kita datang hospital. Jadi kita dapat keputusan yang menarik pada hari ni. Aku tak sabar sangat-sangat dah. Ni ketiga dekat hospital lah, dekat macam klinik apa semua tu. Memang banyak kali dah kita pergi. And ni Last check up lah. Last check up lah before beranak. And dia boleh pergi jalan-jalan and nak pergi apa tu? Festival. 2 ke 3 cm dah. Lepas tu Kepen ni ada food festival guys. So saya nak pergi beli makanan dulu sebelum saya beranak. Lepas tu esok pagi pukul 8.30 insyaAllah kita datang hospital. Lepas tu beranak. Tapi kena induce lah. Esok lah beranak tu. Dia molek-molek lagi nak pergi festival guys. Aku pun tak tahulah tapi yelah, alhamdulillah lah. Jom kita pergi makan. Esok sambung. Okay guys, so sekarang 8.40 pagi. Kita dah nak pergi hospital. Kita dah siap breakfast dah dekat kopitiam. Ambil tenaga. So jomlah kita ke hospital serah diri, okay? Lagi dia lah. Ini mama dengan papa cuti. Sana tu. Kosong lagi pak. Santai kawan. So guys, jadi tadi
mula-mula masuk labor room, doktor bagi ubat ubat berak. Lepas tu saya ingat kan doktor bagi untuk dia je, doktor bagi untuk saya sekali guys. Ya Allah. Jadi masa Fira sakit perut tu, dia dalam kesakitan yang apa orang cakap, sakit perut kan ada yang ubat, ada orang yang tak sakit perut tapi dia dapat ubat tu sekali dengan contraction sekali. Sakit perut lah tu, sakit gila sampai berpeluh biru muka-muka. Jadi saya sambil pegang dia tu, saya sakit perut juga. Kan ubat sakit perut saya ada juga. Lepas tu saya pun hilang sakit perut tengok dia sakit. Oi lah, pas habis je berak apa semua sakit perut tu 2 kali mat. Saya punya ubat berjalan, nak habis dah, ingat dah clear dah hantar apa semua, ada lagi. Bahaya je benda ubat tu dengan suami dia kena. Tapi doktor tak cocok saya, cuma ubat tu efek dia dari isteri ke saya. Sebab saya minta sakit dia tu datang kat saya lah. Jadi sakit perut datang time-time ni macam ni, time-time yang apa orang cakap Fira tengah sakit sekarang ni. Sebab sebelum ni dia tak ada sakit, dia lepas sampai sini barulah dia datang sakit tu. Saya tak pernah tengok dia sakit macam tu, and in the first time saya tengok. And yalah, kalau lelaki tengok isteri sakit memang helpless lah, plus dengan speechless. Pandai gosok je, sabar sayang, sabar ucap, selamat sayang, macam doa. Itulah kalau kita sebagai lelaki, betul tak? Okay, jadi apa-apa saya akan update lagi ni. Kita tengah tunggu masa lagi untuk pembukaan terbuka. Mungkin dalam masa petang kot. Sekarang ni pukul 10 pagi. Menunggu lagi, and Fira tak ada dalam toilet. Okay, saya je kat sini sambil tengok movie Jago Kartun. Okay, jadi boleh search Jago Kartun. Saya agak tak sabar sebenarnya nak tengok saya punya baby ni. Tak tahulah kenapa hati saya memang berkata tak sabar sangat. Sebenarnya saya 50-50, ready dengan tak ready. Okay. Keluar dah. Busuk lah ni. Okay. Mu tengok tai tak sakit. Mu tengok tai tak sakit guys. Tengok nak buat transition lagi ni. Mu tengok lah sekejap lagi. Nampak galak doktor ayat lah. Bukan ayat kita lah, saya ayat lah. Okay guys, sorry lah gelap sikit. Agak-agak pecah sikit lah ni. Sekarang ni dah settle. Fira dia ambil epidural. Thank you sayang. Dia ambil epidural and settle induce apa semua dah kan. Settle semua. Jadi masa sekarang ni tunggu pembukaan je lah. And dia sekarang pukul berapa? Pukul 2. And bagi dia tidur dulu lah. Okay, saya duduk tepi dulu bagi dia tidur. Saya ni lah, saya mengaji. Saya ML. Adalah. Ada juga tak kecil-kecil aku ni. Budak-budak dah. Alah, siapa. Okay, jadi ni Fira Syafiqah, dia seorang yang kuat. Okay, ingat dah. Jangan nangis, ni jerit dah. Adalah. Okay, okay. Aku tak tahu nak cakap apa sebab sekejap lagi lah aku update vlog macam mana dia punya keadaan. Okay, tengok sampai habis dah. Benarnya guys, dulu saya ni bahagi cocok ogok, bahagi ambil cocok-cocok ogok. Jadi kata. Jadi kalau macam bab-bab nak suruh cocok ogok semua, nak cocok Fira lah, mostly macam bahagian ni tak boleh nak masuk, tak jumpa orang. Saya boleh buat, saya boleh cocok. Jadi kalau mana-mana awak nak cocok tu, boleh DM saya. Saya ambil tak mahal pun, tak murah lah. Tengok keadaan kondisi awak tu macam mana. Okay, saya ada belajar lah buat cocok ni. Tapi kat kita okay. Saya nak minta maaf dengan saya sekarang kan? Okay, minta maaf, saya tak saya dengar. Ya? Saya dengar sebab minta maaf dengan saya sekarang. Minta maaf. Baby.
Mesti awak dah maafkan saya kan walaupun saya itu. Yelah, walaupun saya tak maafkan awak. Saya dah maafkan awak. Tapi at least tu daripada awak untuk minta maaf. Memanglah semua benda tu saya tak cakap pun. Sebelum ni kalau saya tak pregnant pun memang saya maafkan. Saya tak pernah pun nak sipir, rasa sakit hati, rasa nak marah. Kadang-kadang ada lah. Tapi tu bukan dendam. Tu hanya perasaan yang didendam. Tak ada lah. Sebab saya Siaga baby. Dah korang je. Siaga baby tubik-tubik bising. Bising. Oh, ini dari pula masa ni nak tidur. Boleh tak saya pergi ayat dia tutup lah mata. Duduk rumah KL pun lagu ni juga. Duduk sini pun lagu ni juga. Super dekat sayang. Okay. Jadi minta maaf lah ya. Dia kan saya Tak sebanyak kecil. Oh dah sungguh-sungguh. Sebab saya masih pernah saya ayat ke saya nak boleh kau jadi pemaaf ni. Saya ambil masa 3 tahun untuk letak kat hati. Macam mana orang buat salah kau, orang buat ni kau, saya memaafkan dan tak pernah nak letak rasa dendam apa semua kat hati. Pasal saya banyak masalah. Oh tu memang biasa dah ya. Kalau buat salah tu jadi minta maaf je lah. Any problem about that? Minta maaf lah. Saya tak rekod janji, saya tak rekod. Patut tu dapat dia. Oh nampak. Prank lah. Prank. Saya nak buat prank. Masa saya nak bersalin, saya berok. Guys, tadi aku sakit perut ni. Contraction. Dia pun sakit perut kot ni. Saya bayar dia. Stressnya tengok. Tapi saya tunggu awak siap dulu buat saya berok deh. Yalah. Ya lepas dia tengok saya sakit tu, hilang mata sakit dia. Lepas pada saya okey tu, sakit pula dia pula. Kalut nak getan dah. Serap. 3 kali dah lah hari ni. Start daripada pukul 9.10 pagi sampai lah pukul 2. Masuk ubat tahi tu kat aku. Sebab saya minta doa sakit hot tu bagi saya. Sebab tu saya berok. Tapi memang tadi masa doktor cocok awak. Doktor cocok kat saya. Oh sakit. Ayah masuk ubat tahi. Hari tu berok. Okay, kita maaf. Minta maaf ni susah kau. Tak susah pun kita meminta maaf dan memaafkan orang pun. Minta maaf. Ya kah? Tunjuk orang lain nak tahu ke kan minta maaf. Tak perlu. Antara kita ni tu fair. Ayolah. Okay, kita kena update kita punya live. Okay, minta maaf. Betul ya, sokmo sebab kalau saya kalau marah kok reko ke apa kok pasal ni lah nak jadi suami ni. Dia semoleknya sebelum kita menjadi suami ni, kita belajarlah cara kan kita nak reda, nak memaafkan lah. Sebab ke saya sokmo baca hok Nabi aja. Sebab tu saya ambil masa lama nak boleh kau ubah tu sebab ke baik kecil. Apabila saya nak minta maaf. Minta maaf. Allah serabut lah aku ni. Tak dengar. Ambil speaker, ambil mic kau bluetooth. Dengar sikit. Hype video ni kau set ni. No, okay, dengar. Tak maaf. Sabar. Tak perlulah letak kat suara saya. Dah selalu enggak. Dengar. Cepat. Gigi. Mungkin. Saya minta maaf lah kalau saya ada buat salah. Kalau saya ada apa ya? Cepatlah kena minum saya, baby. Alah, makan minum saya sebelum ni. Tak apa, jangan saya mikir lah. Okay. Baby tak boleh kecek gitu. Okay, sorry. Tak ada lah ya. Benda tu saya tak payah sebut sebab saya ni sebagai tanggungjawab saya. Minta maaf sangat. Saya minta maaf atas salah. Bukan pasal makan minum. Awak ni awak mana? Ni awak tu tanggungjawab saya. Jadi makan minum atas saya tak ada pula nak kena ni. Atas salah saya. Saya minta maaf lah semua salah saya. Sebelum ni kasar-kasar dengan awak. Gapai ingin nak awak sama. Awak ingin nak saya? Awak tak minta maaf bang. Awak saya sorry ya. Saya minta maaf kalau saya ingin nak awak sama. Lepas tu kalau saya jadi gentleman, awak royak saya pose. Jadi kalau saya ingin nak awak royak saya serabut. Jadi hak mana awak nak saya jadi kucing? Gitu. Jadi gajah. Okay, teruskan. Panci minta air. Awak salah sebelum ni. Awak banyak kok dari dulu bagi salah. Minta maaf lalu hari ni. Saya minta maaf lah kalau saya buat baby terasa hati. Saya selalu buat baby nangis.
Mana tu? Begini ni. Saya tak siap tu. Saya waktu saya memaafkan lah. Saya minta maaf masa saya sekat saya. Oh, busuk. Saya nak minta maaf tu. Saya minta maaf lah kalau kentut saya busuk. Okey, tak apa. Tak apa, saya biasa dah. Sebab ini kehidupan saya suka benda busuk. Okey. Tutup aja. Saya minta maaf kalau saya leset tak hidung tapi baby tidur. Okay, tak apa. Saya memaafkan lah tu. Okey. Sebab masing saya suka kari. Tu je lah. Salah. Banyak gitu. Gapai ke? Ui, banyak salah awak yang tak terkira. Adalah kerat lah. Tak apalah, nak makan dah. Boleh tak saya tengok pun. Orang minta maaf. Orang nak tengok babe. Nak tengok aku beranak. Tak saya tengok pun maaf ni. Tapi ni penting juga untuk memori. Ni saja pun nak. Ya, lagi. Dah lah baby. Panjang-panjang orang bosan. Okey lah. Bye guys. Okey, apa ada dah? Apa? Ada tengok live ni. Mana nak tengok update yang lalu? Live punya update tu. Dia. Ayota, Iko, barang-barang lah. Okay. Jadi sekarang ni kita ada untuk royak molek kat okay. Atika Suan. Akak tunjuk. Lagi editor saya tulis. Tak reti nak ke? Malu. Gapak ni? Atika Swan. Okay. Guys, mana nak cover seluruh Kelantan lah. Kau klik KL. Tak siapa lagu Musel. Kira akak resi dengan Gua Musel lah. Resi Gua Musel? Oh. Update baru siap buat intro, sambung ngaji balik. Tapi ni okey lagi, baru masuk air. Tak ada apa tu, tak masuk epidural lagi. Okey, balok dah. Ni almost. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ambil nafas panjang. Okey, belok selalu. Tegas selalu. Lagi. Oh, cepat je benar. Cepat. Tegas. Dekat aku baby. Dekat dah. Nampak dah sudut rambut baby. Semangat. saya dah tengok bagus special lah. Bagi dia panjang. Kalau kita dia akan habis dulu. Slow bagi dia panjang. Panjang gitu. Tapi slow lah. Sakit. Suruh ada benda tu. Suruh kan? Suruh ada benda tu nak tolak benda tu. Suruh nak tolak
Bengok lagi. Lagi. Kuat lagi. Ni kepah dah. Oh, tu sebelah. Dia lagi. Okey, tegas kuat. Tegas. Bengok. Kuat. Tegas lagi. Tegas bawah, bengok. Kira rasa tak sakit? Tak sakit. Sakit mana? Ni sakit ni, macam nak berok. Tengah. Macam nak berok. Rasa menyurat, tak rasa sakit. Tak. Okey, bersih. Tengok bersih. Lagi. Sini tolak. Tolak ni tu. Kuat. Lama. Tu tak boleh pergi tu. Sekejap. Okey. Nak muntah sikit. Aku tak Tak masa nak teriak tu ya. Dia tolak sekalinya. Hak lain mulut. Muntah dulu kali. Boleh. Tak. Muntah dulu. Kalau teriak ikut depan. Amin. Teriak ikut depan. Nak terang kot ni. Okey, terang. Boleh. Terang ni sementara nak tahu. Dia balik. Boleh pasang sini. Boleh tak terang. Kagok gitu. Sini. Tegas sini. Lagi panjang. Lagi. Kuat lagi. Lagi betul panjang. Kena kuat lagi. Saya 24. 22. Dia 24 kerja. Kerja mana? Kerja KL. Ada kerja depan. Okey, saya YouTuber Malaysia. Okey. Panjang. Tegas. Okey, Tegas. Jangan gitu. Tak jadi. Dah body tak payah hakak. Alah kak tu. Dalam ni tarik besi ni. Masih nak ujungnya boleh jadi macam naik atas sikit boleh. Alhamdulillah, pukul 11.47 guys. Comel gila pun dua orang ni. Memang aku kata anjing dengan kucing. Tom and Jerry. Dia anjing, aku kucing ya. Masa mu akan bercinta dengan Anik? Tidak. Sebab tahu tak minat aku bercinta dengan budak kok. mu akan bercinta tak dengan dia? Aku rasa dok tu. Sebab tahu aku rasa dok tu sebab aku memang ni untuk kerja. Lain kalau dia ayat je nikah, aku nikah. So much I think it must be. Saya terimalah nikahnya Nur Afira Syafiqah binti Muhammad Jalani, mas kawinnya sebanyak yang tersebut. 5 Disember. Telah sekian lama. Betty.
Alhamdulillah, pukul 11.47 guys. Belum. Tengok sini. Dia dapat baby. Tak tahu macam mana aku nak rasa syukur lah bila baby keluar. Cuma memang aku tak nangis tadi. Ya, aku tak nangis. Tapi sabar jap. Aku ambil lagi orang dalam bilik ni. Dia kena daftar apa. Alright guys, so macam tadi lah kini Abah ada ikut saya. Okay, jadi untuk pengalaman ni guys, kita start daripada pukul 9 lebih hingga 11.47 keluar bersalin. Ya Allah, dalam aku rasa nanti aku patut bercerita kat korang. Oh, dia tadi aku cakap macam tu kan, tapi tak apalah. Aku tak sabar nak cerita, tak sabar nak update sini. Stay tune lah, okay. Korang relax. Alright guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Dah pagi ni. Semalam aku cakap nak cerita kan, tapi aku rasa sebab tu panjang sangat aku punya penjelasan. Jadi kau tunggu next content. Jadi macam mana aku nak bagi tahu ni? Macam mana ya? Jadi semalam baby kena tahan dulu, and kita orang baby kena duduk dekat nursery. Nursery tu kedai bunga. Ada ikut ke? Tak. Kedai bunga. Jadi dia tak ada masalah. Dia cuma nak suruh mami rehat. Mami dia memang totally burnout. Okay, jadi saya akan update, and ramai tak yang nak tahu pengalaman saya sebagai bapa. Ya. Yeah? Okay. Ada yang korang tengok dalam ni, ada part yang terpaksa kita orang belakan sebab kadang Fira dia tak pakai tudung. Dia memang betul-betul dah tak boleh nak buat apa, nak pakai tudung pun tak boleh. Kita orang ambil masa push 3 jam. Saya Fira, bukan saya. Okay, bukan saya push lah. Okay, saya sebagai support, and untuk pengetahuan korang semua, kita orang berdua air mata satu sekali je, bertitik je, tak menangis. Yang tu saya rasa macam, kenapa aku tak nangis? Tapi saya memang nak nangis sebenarnya. Saya memang sedih gila. Cuma kalau saya nangis tu, saya fail lah bagi saya. Sebab saya nak kena kuatkan isteri saya yang sedang sakit. Isteri saya memang nak nangis. Memang Fira ni memang nak nangis. Cuma jangan sayang, jangan nangis. Saya ni merah dah mata ni. Jangan sayang, sabar. Saya kuat.
Jangan nangis lagi. Bagi kita. Kalau tak gini dah muka. Tapi tak apalah. Mungkin nanti saya akan bercerita dekat podcast. Okay, saya akan buat podcast dan insyaAllah ni. Jadi ni vlog untuk orang yang minta nak tengok tu. Jadi korang boleh tengok lah macam mana perjalanan dia and suara ni. Okay, jadi guys, Assalamualaikum. Thank you semua yang mendoakan. And saya tak tahu nak cakap macam mana. Dah bangun pagi ni, blur lagi daripada subuh ni. Alright, Assalamualaikum.